Hai, hari keempat di Sarawak tok. Kami orang mau merayau pergi kampung budaya. Tapi sebelum tu, breakfast lah dulu. Tak makan situ, makan sini. Sini. By the way, ada Encik Salin sekali join kita orang. Finally, dapat pun laksa Sarawak. Borak-borak dulu. Tapi saya boleh call 1, 2, 3. Alamak. Tak apalah, I gerak dululah. Let's go to kampung budaya. Sampai-sampai je, tak boleh keluar. Dah 50 minit dah dekat sini. Yang bohong. Dia. Wah, wah, birunya. Ni tiket dia. Oh, tak sabar nak masuk. Terima kasih kerana memilih Kampung Budaya sebagai your destinasi lah. Weh, banyak ni nak kena jalan. Patahlah kaki. Amboi, melampau. Tengoklah kau Ustaz ni. Kau ni demand pula. Oh, masuk sini dulu orang shopping last kali tau. Jom. Oi, ada orang belanja spek mata. Oi. Lupa tanggal stiker. Amboi. Kita naik. I dah lah pakai boot. Tapi tak apa, kita naik juga. I slow bukan sebab noob ni sebab boot je ni. Tak ada pula. Lama je nak naik. Oi, dah datang lah. Kau ni pressure habis. Yeah. Pressure lah. Celaka betul. Finally. Leteh. Thank you. Thank you. Ayo, kita ke rumah Bidayo. Yuk. Okay, next. Woi, tangga dia begini lagi. Yo, apa tu? Sini dulu. Uish, sejak bila dia ni kerja sini? Oh, yang ni macam tadi punya version, tapi lagi besar. Oi, sini boleh buat temporary tattoo lah. Lukis pakai marker je. Kena air, hilang lah. Dia macam ada titik juga ya bang? Ada. Abang ni cakap setiap lukisan ada maksud dia. Lepas tu, I tanyalah. Apa maksud yang dekat tangan I ni? Yang ni. Sekali. Ni butterfly ni. Kalau you belum ada jodoh, memang dah. Kenapa Amboi, seronok betul yang dekat tepi ni. Asam betul. Tada. Tattoo dah ada. Jodoh mana jodoh? Kami dah ada. Kami dah beli tiket sini. Kau seorang je lah. Aku tak nak. Okey dah, jom. Now kita pergi teater pula sebab ada show. Wow, cantik si you awak ni. Cantiknya. Masuk pun. Cepat. Tengoklah Encik George ni, dia suruh semua orang cakap hi. Nak start dah. Woi, yang ni handsome ni. Woi, cantik-cantik rambang mata I dibuatnya. Tu dia, lembut betul. Oi, I suka gila part ni. Sumpah rasa nak tidur.